Pernah tak korang terfikir kat mana agaknya tempat yang paling panas sekali atas muka bumi ni? Okey, hari ni kita akan pergi ke sana, ke Gurun Lut. Satu tempat yang memang ekstrim gila. Ia akan menguji segalanya daripada manusia sampailah ke mesin. Dengar soalan ni, betul ke ada tempat dekat bumi ni yang panas sangat sampai kita boleh masak daging guna haba dari tanah je? Bunyi macam tak logik kan? Macam dalam filem. Tapi, ini soalan betul dan kita akan cari jawapan dia di penghujung kembara ni. Tengok nombor ni, 70.7 darjah Celsius. Ini bukan suhu udara biasa tau. Ini suhu permukaan tanah yang direkodkan oleh NASA. Nak bagi korang faham, air mendidih pada suhu 100 darjah. Jadi tempat ni dah lebih separuh jalan nak sampai tahap tu. Panas dia memang tak boleh bayang langsung. Okey, semua kembara mesti ada titik permulaan kan? Untuk diorang ni, ia bermula dari bandar terakhir sebelum masuk dunia lain. Nama dia Syahdat. Dari sinilah kru akan melangkah masuk ke Gandum Berian, yang kalau diterjemahkan maksudnya gandum panggang. Nama pun dah seram. Memang sesuailah dengan gelaran pintu gerbang neraka. Nak masuk tempat macam ni, korang tak boleh main redah je. Persediaan dia memang next level. Tayar kereta kena kempiskan sikit. Kalau tak, boom, boleh meletup sebab panas. Setiap langkah diorang dipantau oleh GPS. Yelah, kalau jadi apa-apa senang nak cari. Dan aircon, lupakan je lah. Aircon diorang DIY je. Skarf basah lilit kat leher. Dan bayangkan, ni baru kat pintu masuk dia tau. Belum masuk dalam lagi. Suhu tanah dah 63.7 darjah Celsius. Ini bukan setakat panas. Ini macam satu amaran. Weh, jangan teruskan. Sebab lepas ni keadaan akan jadi lagi teruk. Sekarang kita masuk ke dalam ketuha yang sebenar. Makin diorang masuk ke dalam, makin haba ni mengganas. Dan sasaran pertamanya, teknologi. Cuba bayangkan perasaan tu. Buka tingkap kereta, ingatkan nak dapat angin sejuk, tapi yang datang tu angin panas macam dari hair dryer yang dihalakan terus ke muka. Bukannya rasa lega, lagi rasa tercekik adalah. Okey, ni benda penting yang kita kena faham. Ada dua jenis suhu kat sini. Satu, suhu udara, yang macam kita selalu dengar kat laporan cuaca tu lah. Lagi satu, suhu permukaan. Maksudnya suhu tanah tu sendiri. Dan sebab batu kat situ warna gelap, dia serap haba matahari tu macam span. Jadi, tanah tu jadi jauh lebih panas daripada udara. Dan kalau korang rasa tadi tu teori je, tengok ni, kasut salah seorang kru tu betul-betul cair. Getah dia jadi lembek, terkopek. Macam tu sekali panasnya tanah yang diorang pijak. Ini bukan main-main, inilah realiti dia. Lepas kasut, giliran gadget pula. Korang pernah kan phone jadi panas bila guna bawah matahari? Bayangkan situasi tu tapi darab 100. Smartphone, kamera, semua mula merajuk, padam satu-satu. Teknologi canggih pun tewas kat sini. So apa penyelesaian dia? Dah terdesak sangat, diorang terpaksa simpan kamera dalam peti sejuk sekali dengan air minuman diorang. Cuma fikirkan, peralatan rakaman kena simpan dalam peti ais semata-mata nak bagi dia berfungsi. Gila kan? Okey, sekarang ujian terakhir, the final boss. Diorang dah nak sampai ke titik paling panas di tempat yang paling panas, Gandum Berian. Kawasan ni macam dataran tinggi yang penuh dengan batu-batu gunung berapi hitam. Batu ni memang juara serap haba. Inilah pusat ketuhar dunia. Sampaikan pemandu arah tempatan, diorang orang yang dah biasa dengan gurun ni pun angkat tangan. Dia tak nak teruskan. Dia pada dasarnya cakap, sampai sini je saya berani. Kalau lama lagi, kita mungkin tak akan keluar hidup-hidup. Bukan setakat diorang, kereta pun boleh rosak teruk. Ini memaksa diorang buat benda yang paling berisiko. Tinggalkan keselamatan kereta dan jalan kaki. Peraturan dia senang je. Bawa air, bawa radio untuk emergency dan yang paling penting, jangan lama-lama. Memang macam berlumba dengan maut. Dan masa inilah satu persatu alatan saintifik diorang meninggal dunia. Termometer laser, error. Termometer raksa, dah sampai takat maksimum, tak boleh baca lagi. Telefon, dah tentu-tentu overheat. Macam alam ni sendiri cakap, kau tak layak nak ukur aku. Tapi dalam semua kegagalan tu, diorang dapat juga satu bacaan terakhir, 69.2 darjah Celsius. Sikit je lagi nak sama dengan rekod rasmi NASA. Sah, diorang memang tengah berdiri kat salah satu tempat paling neraka atas muka bumi. Lupakan pasal teknologi. Sekarang haba tu serang badan diorang pula. Jantung dah mula berdegup laju. Kepala sakit macam nak pecah. Dan yang paling pelik, badan menggigil dalam panas terik macam tu. Itu tanda badan kita dah mula rosak. Memang zon bahaya. Lepas dan lalui macam-macam, masa diorang dah hampir nak putus asa, diorang terjumpa sesuatu. Sesuatu yang mustahil ada kat situ. Dan penemuan ni akan ubah semua benda yang kita fikir kita tahu pasal tempat ni.
Ikut logik sains, tempat ni sepatutnya tak ada apa-apa hidupan. Kosong, terlalu panas, terlalu kering, terlalu ekstrim untuk apa-apa nak hidup. Tak ada pokok, tak ada haiwan, serangga pun tak ada. Itulah yang semua orang percaya selama ni. Tapi betul-betul sebelum diorang nak beredar dari situ, mata diorang ternampak sesuatu. Ada benda tengah bergerak atas batu hitam yang panas membara tu. Sesuatu yang hidup. Rupa-rupanya sejenis mentadak gurun. Dan dia bukan tengah nazak atau menyorok tau. Dia aktif, bergerak selamba je dekat tempat paling panas di bumi pada waktu paling panas dalam sehari. Ini bukan serangga biasa. Ini satu keajaiban biologi yang lawan semua hukum logik. So, ingat tak soalan mula-mula tadi? Boleh ke masak daging kat sini? Jawapannya, boleh. Lebih kuranglah. Lepas 2 jam, diorang letak daging atas dashboard kereta, bahagian luar dia memang masak. Mungkin tak jadi steak yang sempurna, tapi cukuplah untuk buktikan betapa dahsyatnya haba kat situ. Dan penemuan ni buat kita terfikir benda yang lagi besar. Kalau hidupan boleh survive kat tempat paling kejam atas planet kita ni, bayangkan kat mana lagi agaknya hidupan boleh wujud kat alam semesta ni. Kat planet-planet lain yang kita sangka mustahil tu. Penemuan ni mungkin dah ubah cara kita cari kehidupan di luar sana. Perjalanan ke Gurun Lut ni memang satu peringatan yang walau sekeras mana pun keadaan, kehidupan sentiasa cari jalan. Planet kita ni memang penuh dengan kejutan. Dan kalau korang rasa cerita ni dah gila, percayalah, ada lagi yang lebih pelik akan datang. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!